Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan takwa buat para juri yang dihormati. Saya Nur Airis Arisa binti Razmadi dari Sekolah Kebahasaan Telaga Papan, Setiu, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 6020. Izinkan saya memulakan resensi buku pada kali ini dengan serangkap pantun. Khazanah pantun indah sekali. Setiap kata berkias ibarat. Buku FTR akan diresensi. Moga kita mendapat berkat. FTR adalah singkatan bagi buku 121 Formula Tarik Rezeki. Hasil karya Puan Nora Yusof, terbitan FTR Smart Solution Sendirian Berhad dan dicetak oleh ES Print Sendirian Berhad. Seri Kembangan, Selangor, Darul Ehsan. Diterbitkan pada Februari 2020 dengan 505 muka surat dan dilengkapi dengan 121 formula tarik rezeki. Penulis buku ini dilahirkan di Besut, Terengganu, berumur 34 tahun dan merupakan OKU pendengaran yang memakai alat bantu di kedua belah telinga. Bergelar jutawan FTR pada usia 30 tahun. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah difahami, santai dan memberikan kesan bermakna di jiwa pembaca. Kisah inspirasi yang penulis kongsikan di sini adalah cerita sebenar 100% penulis. Buku ini memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah pada kekayaan hatinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, FTR adalah panduan 1001 penyelesaian masalah ataupun ujian yang kita hadapi. Nilai dan pengajaran ilmu dunia akhirat yang terbukti sangat berkesan, membuat hati kembali hidup bertuhan. Bagaimana ingin bersandarkan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Antara formula yang menarik di dalam buku ini ialah: pertama, berkat berpagi-pagi; kedua, buat sesuatu kerana Allah; dan yang paling menarik ialah amalan paling berbisa. Pertama dan utama, menyedari tentang hakikat ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih besar dari segala ilmu. Buat duit dan rezeki yang lain. Pakailah apapun strategi hebat yang ada di dunia ini. Serba tidak menjadi, semuanya sia-sia. Jadi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala pemilik segala ilmu dan segala rezeki. Banyak lagi formula yang terbukti sangat berkesan, menarik rezeki yang melimpah ruah, kebahagiaan hati, kekayaan harta dan jiwa, serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Doa yang disusuli dengan sakaan yang baik, penuh keyakinan, bersifat hamba, merasakan tawadu, memohon keampunan merupakan kunci rahsia kita dikejar rezeki. Sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama memberi makna hidup yang lebih bermakna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.